Okey Cik Shoaib. Okey, berkenaan dengan laporan rekod sale ni. Okey, kalau tarikh ikutkan yang this one original yang kami pernah bagi dekat Cik Shoaib sebelum ni adalah macam ni lah. Kedudukan dia kalau kita tekan select multiple item, dia akan jadi macam ni lah kan. Okey, kalau katakan untuk dapatkan this one balik, okey, kami tak sure isu daripada Cik Shoaib macam mana. Cuma kami boleh suggest, okey, kita buat yang macam sebelum ni juga. Cik Shoaib just pergi dekat analyze. Okay, and then pergi dekat fill list ni. Okay, this one. And then tick bahagian tarikh macam ni. Okay, after tick kembali macam ni supaya nanti dia back to latest punya update. Okay, then ambil sebab dia dah pergi ke sini, ke bawah kan. So, pergi dekat bahagian this one, cari perkataan tarikh. Okay, then drag masuk ke sini. So dia adjustment kat sini lah. So nanti dia akan duduk kedudukan macam ni. So dekat sini, then Cik Shoaib try tengok keluar tak macam yang Cik Shoaib nak lah, yang maksud dia daripada original punya. Ataupun masih yang sama dengan isu tu. Kalau masih sama, Miss kena hantar kami that file lah untuk kami tengok isu dia punca dari mana. Okay, itu je. Thank you.